Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, welcome back to my YouTube channel. So hari ini kita berkemas untuk persiapan balik ke kampung untuk berhari raya. Okey, jadinya dekat sini kita ada beli sikit lah stok untuk memeriahkan lagi raya kita, iaitu bunga api dan juga mercun. Jadi kita akan main malam raya, malam sebelum raya, juga malam raya pertama, insyaAllah. Nanti you guys boleh stay tune, tengok kita punya video sampai habis, macam mana rupa dan function mercun-mercun yang kita beli. So nak tengok tak mercun-mercun yang kita beli ni? Jom kita tunjuk. Tengok kat bawah. Ok, satu-satu kita akan review. Baik, kita mula dengan bunga api lah, budak-budak. So yang ni adalah Happy Bomb untuk budak-budak. Tak tahu macam mana, dia kata ada 3 warna, 4 warna. So yang ni bunga api besi. Dia jenis besi, tapi dia bintang. So dia jenis besi tapi dia bintang. Ada banyak juga. So yang ni bunga jenis berasap dan ada bintang juga. Yang ni sama. Yang ni dia bagi free semalam, bintang. So yang ni ada 4 color. Bunga api yang ada 4 color. Okey. Yang ni yang funny, dia kata kelakar budak-budak suka lah. Dia ayam, nanti bila kita bakar sumbu dia, asap tu akan masuk dalam belon. Belon tu akan jadi telur. So nanti kita akan tengok seronok tak seronok yang ni. Okey, pop-pop kita ada 2 jenis. Pop-pop 2 jenis. Yang ni adalah pop-pop yang kecil, yang biasa yang kita jumpa kat kedai. Sorry. Yang ini adalah pop-pop yang besar. Okey. Tak. Yang ni pop-pop kecil yang biasa. Yang ni adalah pop-pop besar. Dia jenis dia besar. Pop-pop dia jenis besar. Okey. So nanti kita akan tengok. Okey, yang ni kita ada mancis 2 das. Kita baling, dia akan meletup 2 kali lah. Mancis 2 das. Okey, ni kita ada mercun telur naga. Mercun telur naga 2. So yang ni adalah yang 3 minit punya, dia kata. So bila bakar satu, dia akan meletup selama 3 minit. So okey, good. Yang ni mercun telur naga yang biasa. Macam biasalah kita akan bakar prep tu. Okey, nice. So yang ni adalah orang kata apa? Orang panggil ni bukan tanda kelek, mercun das. Orang panggil das. Dia akan keluar. Ada berapa das ni? Ada 10 das. Dia akan keluar. Syum. So ada color-color tu, lepas tu dia meletup. So ini adalah tanda kelek, ataupun mercun roket besar punya. So dia akan bam. Okey, ini dia. Ada satu kotak. Satu kotak ni ada lebih kurang dalam 20 batang, 20 ikatan, ada 3 pieces. Okey. So happy lah, boleh main sikit. Okey, yang ini adalah macam mercun merdeka. Mercun merdeka jenis pegang punya. So dia ada 8 shot. Okey. So dia 8 shot satu batang ni. Satu batang 8 shot. So kita beli kat sini 1, 2, 3, 4. So ada 3, 6, 9, 12. Ada 12 batang kat sini. Okey. So ini mercun baru juga. Dia panggil mercun Taliban. Happy Bomb juga lah. So bila kita bakar, dia bagi kayu dia kat belakang. Okey, ada. Dia akan meletup. Tapi kat atas dia akan cantik lah. Dia kata meletup dulu cantik. Okey. So yang ni heavy sikit. Ni bukan untuk budak-budak lah. Yang mercun-mercun ni bukan untuk budak-budak. Okey. Yang untuk budak-budak adalah bunga api saja. So ini sama. Tanda tadi mercun das sama. 2, 3 mercun das. Satu pack ni ada 5, 2, 4, 6, ada 6. So kita beli 3 pack. So yang ni nak tunjuk ni dulu. Orang panggil ni mercun bateri. So yang ni baru juga. Yang ini 49 shot. Dia akan tembak ke langit. So nanti kita akan tengok. So yang ini orang panggil mercun lemang, sebab dia batang-batang macam lemang lah. Tapi dia tulis kat sini Happy Banana Hujan. Dia tulis kat situ Happy Banana Hujan. So dia macam merdeka juga. Dia akan meletup kat atas dan so nanti kita tengok cantik dia macam mana. So ini ada 2 pack kita beli. Dan yang ni lah, yang ni adalah ultimate dia yang kita ada. Nak beli yang besar sangat pun macam membazir sangat. So kita beli yang ini saja. Yang ini mercun orang panggil bateri juga. So dalam ni dia akan tembak. Kita buka nanti atas dia tu, kita tembak dia. Yang ni dalam 200 das. Okey, 200 das.
So inilah nanti kita akan main nanti malam raya dan selepas malam raya tu. So stay tune kalau kau nak tengok macam-macam ni semua nanti. Boleh jangan lupa like, comment, follow, subscribe dan juga turn on notification. Bye bye. Okay guys, welcome back. Kita dah sampai kat kampung, tapi hujan, sepanjang jalan hujan tadi. So kita ada tugas, lampu yang kita order dah sampai. Lampu raya ada lebih kurang 20 pieces lah kot. Nanti kita tengok, kita pasang dulu hari ni. Hari ni dah petang, dia solar, dia tak ada apa, matahari dia tak hidup. So hari ni kita pasang, besok kita akan tunjuk, esok malam kita akan tunjuk macam mana kejadian dia. So ini lah yang dah siap. Oh guys, welcome back. So ni dah ada kejadiannya, kita dah pasang siang tadi. Kita tengok lampu dia. Ada tengok lampu dia malam. Cantik kan? Bila masa? Sekejap kita tengok daripada atas. Sekejap. Tu dia. Wah. Meriah. So kita dah buat. Itu pun ada. Jom turun. Jangan lari jalan je. Situ pada. Ini api yang katanya ada 4 color ni. Tengok. Mama dia kat situ. Dalam kereta. Tengah makan. Murih. Bunga api pula. Okay, jom kita sambung tengok bunga api ni macam mana. Ni dia kata ada 4 color. Pusing. Ada colour pink lah. Ada colour Tadi merah, hijau. Kalau dalam kamera tak nampak hijau. Kalau daripada depan nampak hijau dia. Hijau, kuning, oren. satu colour. Cepat baby, cucu. Adik cepat. Mama, kau mana bunga api? Tu dekat adik tu. Ada 3 colour je. 4 je, kita tak perasan ada satu. Buatkan cinta kak, Dia kakak buatkan. Sini kita. Botol air cinta bagi mama. Belakang sikit dik. Tadi ni jap. Pas sini jap. Ni kau untuk bakar dia. Ya betul. Dia colour hijau Kalau hijau. Papa ambil botol air kat sini. colour orange. Orange. Sini. Kalau orange. Sini cinta. Cinta. Colour orange. Colour orange. Kenapa ni? Colour orange. Pusing. Hijau. Main dengan di sini. Jangan macam tu. Asap kat mama, asap. Pergi kat sana, pergi kat cinta. Masuk ke dalam kereta lah. Okay guys, malam raya kedua. Kita terlupa mic tu dah sangkut kat baju, tapi tak perasan jatuh kat mana pun tak perasan. So hari ni kita kena habiskan semua bunga api dan mercun sebab besok kita dah nak balik. Kenapa tak main malam raya pertama? Malam raya pertama kita ada main sikit je, lepas tu hujan. So inilah mercun gasing yang terbaru. Yang ni ada anak saudara bawa daripada Johor. So kita tak pernah try ke, tak pernah jumpa. So kita akan cuba jugalah malam ni mercun gasing. Katanya gasing tu berpusing, sangat-sangat padu. So kita tengoklah macam mana rupanya mercun gasing yang memang tak pernah jumpa. Okay? Daripada kecil sampai besar tak jumpa. So ini adalah kita tak tahu masa ni dia bunga api ke mercun ke. So kita nak try yang ni. Rupanya yang ni bunga api jenis macam air terjun orang kata. Air terjun, bunga api air terjun. Jadi kita cuba. Punya dia ada juga meletup-letup sikit tau. Cuma tak ada sound je sekarang ni sebab mikrofon masih ni entah ke mana tak tahu. Jadi connection terputus. Jadi tak boleh nak dengar real voice dia. Sini memang tak sedar langsung kat mana lah mikrofonnya. Allah tak sedar langsung. Yang kita sedar masa tu dah sangkut dah dekat baju, rupanya terjatuh. So inilah dia mercun gasing orang kata UFO. Ingatkan dia terbang ke apa kan, apa tak, dia berpusing sahaja. Tapi dia ada bunyi tau masa pusing tu. Macam tu dia berpusing, macam kereta F1 bunyi dia. So budak-budak kan tak boleh duduk dekat, kena duduk jauh sebab percikan api dia tu mungkin akan terkena kepada
baju mahupun ataupun kaki kan. So inilah dia muncul gasing. Jadi kita tak berapa minat ataupun suka sangat lah, sebab dia terlampau simple. Dia punya packaging dia cantik. Okay, so kita akan tengok mercun yang seterusnya. So masa ni semua budak-budak sangat-sangat seronok lah, main bunga api, main mercun, main macam-macam lah. Okay, so tu pakcik tukang bakar mercun. Budak-budak kita tak bagi main mercun, kita tak benarkan sebab berbahaya untuk budak-budak main mercun. Jadi kat sini kita pakai lampu solar, jimat, tak perlu elektrik. So diorang masa ni semua tengah excited nak buka, kalau boleh nak buka semua bunga api dan mercun. Nak main masa tu juga, sebab memang banyak jugalah, sebab anak saudara bawa banyak, kita beli pun sikit. So jadi sampah-sampah kita dah terapkan untuk kumpul setempat supaya tak bersepah. Okay, so ini adalah macam-macam yang kita dah review kat mula-mula video tadi. So kita bagi dia orang main pop-pop dulu. Okay, masa ni baby seronok. Masa ni orang pakai baju raya lagi tau, sebab siang tu pergi raya. So kita tak bagi buka, tukar lagi, mandi lagi, sebab lepas kita main bunga api barulah kita benarkan orang mandi, sebab nanti bau busuk dan bau asap. So kita tak bagi orang mandi awal. Okay, so masa ni kita tengok semua berebut-rebut nak main bunga api. So cinta je masa ni, dia makan je. Nampak kan kalau kabut semua tengah apa main macam pop-pop. So kat sini kita pakai Okay, nama dia mercun Taliban. Ini mercun Taliban. Okay. Besar ke kan? Okey, macam tu. Mercun Taliban. Kau alu mau mana? Apa ambil gambar senang sikit. Okey, saya. Lagi. Hilang. Mantap. Lagi nak ubah macam ni pada. Baik. Saya akan bagi main bunga api dengan Pak. pop-pop je. Yang lain tak boleh lah. Okay, bunga api dengan pop-pop saja. Inta. Hai. Jangan balik banyak-banyak. Siapa suruh buat macam tu? Satu-satu balik. Jangan membazir. Satu-satu balik. Tak sonok. Janganlah, kita nak main lama tau. Ada nak habiskan. Ya, tapi nak main lama sampai malam, tengah malam. Kalau kau buat macam tu, sekejap je habis. Ni besar dapat ni. Besar-besar rata. Ni lah ni ada berapa banyak. Bunga api ni lah. Ada motor Cina. Besar gila. Sampah dalam ni. Sampah dalam ni. Sampah dalam ni. Simpan. Okey. Kau nak pop-pop lagi. Kejap. Ini je bubur minyak apa? Minyak masak yang dah dipakai dengan tisu. Buka. Masak banyak weh. Sekarang kita nak main mercun Munchies. Happy Boom Munchies. Jom kita tengok. Sekarang ni raya kedua. Jom. Lari. Kita lari. Sana. Juga tu. Rasa panas nak hujan. Oh, dia belum lompat macam ni. Macam tu. Lama. Lompat. Ada orang lalu. Mana? Keluar ni. Oh, bunga api asap ni. Nanti berasap. Ini ada. Tutup pintu. Ini ada. Ini bunga api besi. Nanti berasap tu. Main buka. Rasa nak. Yang ni dah. Main yang tu dulu. Ini yang baru Itu apa? Lidi ke? Lidi lah.
Ini lagu Alisa ini. Okay, so seronok dah ni. Kita bagi dia main bunga api je. Lepas tu dengan macam naga untuk Dengan macam naga, macam pop-pop dengan bunga api sahaja budak-budak. dia lain tengok. Yang lain tengok je. Lagi terkena. Lagi terkena. Cepat main bunga api cepat. Weh, nak ni kau letak aku bakar. Letak je dengan plastik-plastik. Ha, cepat. Letak jauh sikit. Nanti dia takut terkena habis semua terbakar. Letak jauh sikit. Tangan dah. Sabar. Sabar ya, bakar semua. Ini cara main macam. Weh. Sabar. Cepat, tengok ni. Lagi tu akan cepat. Kita ada juga kat sini mercun roket. Jom kita tengok. Abang Long pasang mercun roket. Cepat Long. Mercun roket. Ada mana? Okey. Sekejap tunggu kereta lalu. Okey. Nice. Mercun roket. Meroket. Mercun roket. Ini kita pasang mercun naga 3 minit. So dia akan meletup selama 3 minit. Tak ada habis lagi. Mercun naga 3 minit. Jangan bakar kat situ, kena bakar kat sana. So, okey, seronok Okey. Seronok. Tak habis banyak lagi untuk kita main. Naga tu. So, kita akan habiskan malam ni juga. So, besok dah kita nak balik dah rumah nenek insya-Allah. Rakan-rakan okey cepat. Jap. So, dia orang suka bakar banyak-banyak ini, okey? Sana bang, sana. Okey, bakar cepat. Nice. Tak. Jom kita bakar lagi satu mercun. Oh. Mercun apa? 3 minit punya mercun naga. Kita bakar 3 minit punya mercun naga. Okey. Bakar nak bang. Kita tengok. Oh, cantik. Memang cantik. Okey. Dari sana. Kan? Tu. Seronok tak? Nak. Tadi kakak pergi raya kat mana tadi? Kat sana, kat bawah, kat jalan, kat blok sampai blok berapa Zara? Tengah. Sampai blok Pengalaman pergi beraya seronok. Seronok. Sampai hitam muka. Sampai kat sini blok sini blok M. Kita orang pergi sampai lepas sekolah papa tu blok apa? Tak tahu, tak ingat. Blok K. Blok K. Okey, so banyak apa raya? Banyak. Ambil je lah, banyak apa raya. Banyak. Adik, Banyak. adik sini nak cakap. Lepas tu tadi asal kau punya bibir ni? Apa? Kurang minum air nampak. Pergi minum air. Tak dia kipas kat bibir. Pergi minum air. Bibir kau kering, nanti luka. Pergi minum air. Kenapa? Tak tahu, luka tu. Cakap lah. Okey, so adik pergi raya tadi. Pengalaman adik kali kedua pergi raya dengan orang kan. Seronok tak? Raya kat kampung. Penat tapi seronok lah. Penat. Dapat duit banyak. Banyak. Tadi kita orang lepak dulu kat taman. Lepas tu singgah kedai runcit. Satu kedai runcit yang dekat dengan sini. Satu kedai runcit yang jauh, yang dekat dengan taman tu. Kita orang beli aiskrim, kita orang beli air, kita orang beli gula-gula. Lepas tu kita orang lepak kat taman. Lebih seronok tak pergi raya? Tak ada duit. Tak ada duit? Kenapa? Sebab Kak Ngah cakap semua rumah dah. Semua rumah dah. Tapi yang Bibi pergi raya tu orang bagi makan apa? Makan kuih. Makan kuih? Ada yang bagi makan nasi tak? Tak ada. Bibi lapar tak? Ada. Tapi kita orang tak nak. Bibi lapar ke? Kenapa tak minta nasi? So malam ni kita main bunga api dulu bagi enjoy. Enjoy yang mana? Enjoy main bunga api lah. Siapa yang TikTok? Okey. Ya.
Kita main bunga api ringan-ringan dulu. Okey. Sebab nanti bila satu kampung dia dah start main bunga api, bunga apa mercun, kita akan bakar mercun, okey? So kita tak boleh bakar awal. Kalau kita bakar awal, nanti kita dah habis, orang lain baru nak main. Okay. Nanti nanti korang tengok YouTube kita tau. Jangan lupa like, subscribe, komen, share, Turn on notification. share notification. Bye-bye. Bye. Kita seronok ke pergi raya? Seronok cakap. Okay. Jangan lupa, kata jangan lupa. Panas sini. Jangan lupa. Like. Cakap like. Ya. Comment. Like, comment, bye. Subscribe. Suka. Thank you. Cakap thank you. Kak. Udah buang. Dah pergi main bunga api cepat. Kak. Tengok. Ini macam macam bawang. Sekejap kita sambung tu. Dia macam Okay. masuk angin. Uyo. Tuang macam ni nak main macam bawang macam ni. Tuang banyak-banyak. Lepas tu? Baby, Lepas tu? Macam mana Bi? tidak. Oh pijak. Apa tu? Alah. Jangan main dekat. Mai suwi tak tahu. Suwi kat atas siapa yang anjat. Bunga api. Kenapa? Okey, kita ambil bunga api ni. Kita try bakar. Kelawar ni. Kau main ni. Cokelawa? Yang mati siu kat atas tu. Ni? Lari. Kakak letak lari. Yang tadi tak meletup tak? Ada dia tahu dia tak jadi. Yang ni dia macam kelawar pakcik kata. Apa macam roket? Habis kelawar. Okay, kita nak try yang ni dulu 16 shot. Kita tengok macam mana pergi dia 16 shot. Okay, so, kita tengok. Yang tu paling okay. 16 shot dulu. Okay, tengok. Oh! Wah, tu dia 16 shot. Mana dia bola? Ingatlah main mercun ni bahaya tau. Jangan main mercun kalau tak ada orang besar. Jangan main. Bahaya, sangat bahaya, okey? So kalau bunga api okey lagi. Bunga api je budak-budak ni. Okay. Kita nak main mercun das pula. Mercun das. Mercun das ni kalau budak lelaki dia orang main perang tau. Tembak-tembak dekat orang main perang kalau budak lelaki. Budak umpan tak boleh lah. Arwah cik mamu tak ada orang Bawah sikit pegang. Tangan tu bawah sikit. Okey, yang tadi tu macam Taliban. Okey. Jauh sikit. Bahaya ni. Jauh sikit. Astagfirullah. Oh. Jadi nak. Apa lebih ada kat sana? Baby tak tahu. Kenapa cakap jangan hala sana? Hala kat atas. Nasib baik tak kena orang. Bahaya.
Sebab tak kena muka pakcik. Tak sebab tak kena macam tu. Cinta, kita pakai baju kat mama. Pergi cepat. Baby tak tahu. Cinta, lari. Tak, kenapa mama dia buka baju? Ini selera tu wayar api tu. Yang wayar api lah. Panas lagi. Sekejap. Ambil atas sikit. Ambil tu, Bi. Papa pegang. Cinta nak masuk rumah. Tu. Adik, tanya mama kenapa buka baju Cinta? Tanya. Tu satu. Okey, Papa nak hantar Cinta kat mama jap. Kecoh. Okey, so atas ni jangan buka. Kalau buka dia meletup kat bawah. Kita buka. Happy bomb. Diam. Nyorok sikit. Budak-budak kita suruh nyorok sikit. Oleh. Yang ni 50 shot. Yang ni 40 shot. Kau buang ini. Belum bakar lagi. Mak pakai yang Cina tu. Ini 49 shot. Ini 49 shot juga. Pak, ini api apa? Darah Lagi satu muncul kita nak main. Iaitu macam ni. Ni. Pak, macam Cina. Happy Bomb Dash 8 Roman candle. Ni macam Okey, tengok kejadian dia macam mana. Wee. Kita pakai yang ni pula. Yes! Kita pakai yang ni, okey? Let's go. Selamat Hari Raya. Ini yang 49 das. 49 das. Okey, lagi satu kita. Lagi. Satu lagi. Wah. So kita nak bakar mercun bateri yang terakhir ni. Bateri yang terakhir yang ini 200 das. So ni macam yang terakhir besar juga. So kita akan tengok macam mana pembagian. Okey mak. Jangan adik. Okey, bawa. Lighter dia ambil mak. Ni. Okey. Masuk dekat beranda. Go. Go kat beranda. Go dalam. Kakak panggil mama. Tak mau mak. Oh. Boleh ke? Takut apa berlaku. Tu lah tempat kata. Pak kata mak. Itu dah bakar belum? Yang belum jangan buat alas yang belum. Kau meletup lah kamu. Okey. Okey, so ini 200 das. Tak payah. Sampai. Ini 200 das.
Tak apa, tak apa. Okey. Wait. Benda. Jauh. Dua tu. Tunggu pendek ni, aku risau dia tak sampai. Alamak. Tunggu dia patah je. Ya. Dah lewat. Tu ada. Ada. Dua tu das. Cantik, lama. Oh, lengah sangat. Oh, cantik. Dua tu das. Habis. Lama kan? Bukan ni dulu bagi Ada lagi. Kita standby untuk lawan nanti. Okay, so dia orang nak tambung dengan karaoke. Kenapa tak buat sangat kat situ? Lemah. Okay, so dia orang nak karaoke. Saya nak lawan. Okay, so itu saja video daripada kami. Okay, so itu saja video daripada kami. Jangan lupa like, comment, subscribe and turn on notification. InsyaAllah nanti kita jumpa lagi Raya Haji pula kita main, okay? Bye-bye everyone. Jangan main mercun bahaya, okay? Budak-budak tak boleh main mercun, okay? Kalau main bunga api boleh. Jangan lupa. Okay, Assalamualaikum.